Okay guys, video kali ni Abang Rin nak cerita sikit tentang nak set up PC. Mula daripada BIOS punya setup sampailah siap complete kita install Windows dekat dalam PC kita. Okay guys, bila kita tekan switch button on dekat PC tu, so ini adalah interface yang pertama kita akan lihat. So dekat sini kita boleh tengok summary PC kita punya spek, iaitu daripada processor, dia punya RAM, memory dan juga hard disk lah. So untuk mula-mula kita set up PC kita nak format ni, kita kena masuk ke BIOS. Masa tu kita kena tekan F1. So inilah dia BIOS interface. Okay, platform yang kita nampak sekarang ni adalah daripada Asus punya BIOS. Kalau pakai mainboard lain, dia lain lah. Kalau pakai Gigabyte ke, MSI ke, so interface BIOS dia memang berbeza lah. Tapi key button seperti boot, main menu tu memang akan ada lah. So korang kena carilah button boot. Okay, so dekat dalam boot interface ni korang akan nampak 3 pilihan, boot number 1, 2, 3. Okay, sebabkan kita nak format PC kita menggunakan USB yang kita dah create bootable Windows sebelum ni. So boot priority number 1 tu korang pilih UEFI USB, okay? Okay, boot priority number 2 korang pilih lah hard disk kita yang mana satu yang kita nak baca lepas dia dah format tu. Dan last sekali bila kita nak keluar tu, tekanlah button save changes and reset. Okay, lepas restart, PC kita akan terus baca installer dekat dalam USB tu. Kita tak perlu buat apa-apa, just tengok dia akan loading terus masuk ke dalam Windows. Okay, ini adalah setup yang pertama. So language tu Abang Rin memang pilih English lah. So time currency tu Abang Rin pilih Malaysia. Dan keyboard tu Abang Rin pilih US lah. Okay, untuk Windows key pula, kita pilih yang I don't have the key lah, walaupun kita ada. Okay, dekat sini dia akan senaraikan semua jenis-jenis Windows 10. So korang kena pilih Windows 10 Pro sebab bootable Windows yang kita create sebelum ni adalah Windows 10 Pro. Okay, dekat sini kita ada dua option. So korang pilih custom, install Windows only. Okay, sampai dekat sini korang kena perhatikan betul-betul, jangan salah pilih hard disk. Macam Abang Rin memang dah siap-siap rename hard disk yang lain tu, so bolehlah identify. So satu lagi daripada size hard disk tu lah. So Abang Rin memang dah allocate hard disk 500GB ni untuk installer Windows sahaja. Okay, sebaik saja kita tekan je button next tu, so PC kita akan terus install Windows 10 Pro. So proses ni dia ambil masa juga. So dia depend pada spek PC kita lah. Macam Abang Rin dia ambil masa dalam 10 minit lah. So region ni kita pilih Malaysia. Dan untuk keyboard kita pilih US lah. Okay, second keyboard layout kita pilih skip lah. Okay, lepas tu kita just duduk diam je, bagi dia proses. Nampak? Dia pun tulis sit back and relax. Dia nak buat magic katanya. Okay, then korang pilih personal use. Okay, sampai kat sini ni memang penting. Jangan pilih next. Pilih offline account. Okay, then pilih limited experience. Okay, sampai kat sini korang boleh pilih apa-apa nama saja lah nak masukkan. Macam Abang Rin pilih nama Rain lah. Dan masukkan password lah. Okay, untuk privacy setting ni korang boleh pilih. Untuk location tu pilih on ataupun off lah. Tapi Abang Rin pilih on je lah. So dekat customize experience Abang Rin tick je semua. Then klik next lah. Okay, now kita just tunggu je dia loading sampailah masuk front page Windows. Almost there. Okay, nampaknya kita dah selesai install Windows 10. Okay, then korang akan tekan My Computer. So dia akan masuk dekat drive C macam ni. Dia akan display semua hard disk kita lah. So korang right click, pilih properties dan dia akan keluar interface macam ni lah. Okay, dekat page ni dia akan tunjuk PC kita dah install Windows 10 Pro. Tapi dekat bawah tu dia tulis Windows not activate lagi. Dan pergi sebelah kanan bawah tu tekan Activate Windows. Lepas tu korang tekan Change Product Key. Okay, bila dah keluar interface macam ni, dekat mana nak cari product key ni? Okay, actually product key ni boleh dibeli secara online di platform S. So korang just type saja Windows 10 Pro and then search lah dekat dalam ni. So memang banyak orang jual. So antara banyak-banyak ni korang pilih lah rating yang tinggi iaitu 5 dengan pembelian yang banyak lah. Dalam 5-6 ribu tu korang pilih yang tu. So kalau tengok harga dia, ni adalah harga mampu milik lah. So lepas korang bayar tu dia akan bagi serial key lah. So serial key tu lah korang akan masuk dekat sini. Okay, lepas tekan button next tu korang tekanlah button activate. Okay, lepas tu dia akan keluar lah notification Windows is activated. So okay, untuk mengesahkan Windows ni betul-betul activated, korang buka My Computer, right click properties dan tengok dekat sini. OMG, Windows dah activate.
Okey, nampaknya selesai sudah proses yang Abang Rin tunjuk daripada A sampailah Z, iaitu format PC menggunakan Windows 10. Diharapkan ilmu yang Abang Rin kongsikan kali ini serba sikit dapatlah membantu rakan-rakan di luar sana untuk cuba-cuba format PC sendiri. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.